Ramai peminat daging masak hitam sesuai dimakan dengan pelbagai jenis nasi. Jom kita buat menu yang menarik pada resepi kali ini. Potong daging bersaiz sederhana anggaran dalam sekilo. Kemudian untuk memudahkan kerja, gunakan set pisau siri Banya 3 dalam 1 daripada Jaya Mata. Diperbuat daripada bahan stainless steel fogging design yang menarik dan berkualiti tinggi, sesuai dijadikan persiapan untuk Hari Raya Haji nanti. Basuh bersih daging tadi, kemudian boleh masukkan serbuk ketumbar, serbuk jintan manis dan jintan putih, gaul dan perap seketika. Untuk bahan kisar, masukkan bawang merah, halia, bawang putih dan sedikit serai. Kemudian masukkan air. Dalam kuali masukkan 3 sekawan daun kari, daun pandan dan bahan yang dikisar tadi. Tumis sehingga pecah minyak. Kemudian boleh masukkan daging yang diperap tadi, tambah serbuk lada hitam, serbuk kari daging, serbuk cili dan perahan air asam jawa. Lepas tu boleh masukkan kicap manis. Kemudian gaul ke semua bahan tadi. Masak sehingga daging empuk. Bila daging dah empuk, boleh perasakan dengan sedikit garam dan gula. Last sekali boleh masukkan hiasan, cili hijau, tomato dan daun sup. Jadi dah siap resepi daging masak hitam yang dibawakan oleh Jaya Mata. So selamat mencuba untuk resepi ni.